dekat Sungai Wang guys. Nunggu Grab. Sungai Wang nih. Kita ada 7 orang cuma. 8 orang mau pergi Gombak. Ambil Grab. Jalan pun masih jam. Orang tua ramai. Kita tak boleh buat apa-apa. Kita tunggu Grab. Ya, betul. Mau keluar? Lot 2763 struk 29 Pak. Di belakang semua. Ya, suasana petang di Sungai Wang Plaza, Kuala Lumpur, Malaysia. Suasana petang di Kuala Lumpur, kita menunggu kendaraan mau balik ke Gombak. Mudah-mudahan tak ada jam lagi ya. Mudah-mudahan jam dah berkurang jam. Sebab sekarang ni time lebih kurang jam 6.30 petang. Jam sangat tau, jam sangat-sangat. Beli barang di Bukit Bintang Sungai Wang Plaza. Sini apa dia beli? Ya bulog. Apa tu? Ni beli apa? Oh, iyalah biar. Rembang mato tu besko ya. Grab mahal, Grab 29, tunggulah entar lah. Iya, Sanjoran jalan jam kan? Dia nyodoh. Ini Mrs. mana? Dia nyok ada lah, dia nunsui sehari banyak dia. Kosonggo. Sana, seberang. Ada lagi? Ya, ada. Rina keluar, Rina. Dia beli barang. Dia beli barang. Ya. lagi lah. Ini 24. Oh. Kejap lagi. Ini masih jam. Sampai je 124 dulu. Sekarang 6 set. Okey lah. 6 set ada. 6 set ada. 6 set ada. 6 set. Ada. Berapa tu sini? kirim. Ada lah. Okey lah. Air yang lagi. 29. 29.
Tadi 17. Ah, 34 dua taksi. Oke, ini kan. Ini 39 lagi. 39. Mahal lah. Nanti aku ke sejak lagi. Nah, aja seberang. Kita seberang sana. Jom. Di sana ni barang ni. Barang ni. Bas di KL. Ni geng kita orang ni. Geng ambil bantuan. Kosong loh. Cepat. Ini geng itu orang. Ya, tarik. Tarik nggak? Tuh geng kita orang nak pergi Gombak. Oke. Kita ambil bantuan dari Bantara Masa. Jalan terus. Foto lah. Itu lambat slow. Begitu. Bagi kan? Ini dalam SIM card tak ada? Tak ada. Ni ada apa kan? Ini iPhone. iPhone lah. Boleh lah. iPhone. SIM card ada. Ini kan buka. Apa dia apa? iPad pakai apa? Saya Oh, SIM card tak ada. Ni tak ada SIM card. Ni ada. Ni tak ada.
Loten guys. Di sini mall ni mall tertua di Bintang. Loten ni sejak tahun saya kecil lagi dah ada juga Loten ni. Suasana di dalam bangunan ya, shopping mall. Ada bot peniaga-peniaga. Kita jalan-jalan dulu tengok dalam mall ni, dalam mall Air Setan ni ataupun Loten. Kita tengok dulu, kita masuk ke dalam, kita buang air dulu, kita kencing, kita tengok tandas dia macam mana. Semua plaza, semua apa, Air Setan atau Loten ni, tengok tandas dia. Kalau tak silap saya, tandas dia mahal bayarannya. Kalau tak silap RM2, satu kali masuk RM2. Mahal tau. Kencing pun apa pun RM2. Kita masuk tandas. Bersihnya macam boleh tidur, licinnya. Ni air ni. Tak boleh tampung, kena tekan sikit. Tekan sikit baru keluar air. Inilah tandas dekat Loten ni. Bersih tandasnya, kemas, wangi, tak busuk. Tak adalah bau hapak, bau kencing, tak ada. Tengok licin ni, putih, bersih. Kita tengok tandas tempat lain, tak tahulah nak cakap, susah nak cakap. Ini bersih, memang bersih guys. Bersih sangat-sangat. Okey, bersihnya. Kita jalan-jalan keluar balik dalam Loten ni. Loten Kuala Lumpur, Malaysia. Ada jualan bot, jualan aksesori, minyak wangi, handphone, casing handphone semua ada. Macam-macam ada guys. Kita tengok ni, tempat duduk pun santai-santai kita sini. Tempat duduk santai ni. Ini aksesori handphone juga ni. iPhone ada, iPad ada, Oppo ada, Samsung ada, semua ada guys, semua ada sini. Ini di pintu masuk Loten ni, pintu masuk. Ke sini masuk. Pavilion, dekat sini pavilion. Kita jalan-jalan ke simpang dulu. Pavilion, ke simpang pavilion. Ke Sungai Wang, Loten. Monorail ke atas. Robot. Robot. Kita tengok TV, siaran TV besar di simpang Traffic Light Jalan Bukit Bintang, Sungai Wang Plaza. Dekat sini, simpang 8 dekat sini. Banyak simpangnya guys. Ini dekat atas, itu laluan monorail ya. Kita tengok, ini belum lalu lagi kita. Ini time orang balik kerja. Pada hari ini, hari Khamis.
24 hari bulan 7, sorry. Di suasana Simpang 6 sini. Simpang 8. Simpang 8 nih. Di depan Air Setan. Bukit Bintang, guys. Di persimpangan Bukit Bintang, guys. Ramai sungguh. Ini menyeberang dari sini, menyeberang ke sana. Dari sana tuh nyeberang ke sini. Tuh. Dekat McD tuh. Nyeberang ke sini. Menunggu lampu hijau. Ada televisi TV orang putih buat siaran langsung sini. Ada musik pula kafe. Ini TV nya. Nyebrang. Semua berpusu-pusu. Mau 1.000 orang. Di Bukit Bintang nih. Ya guys, suasana di Bukit Bintang di depan Sungai Wang Plaza. Ini umat manusia di bawah monorail nih. Banyak guys, berpusu-pusu umat manusia. Nih ramai sungguh. Kereta lalu lalang. Sekejap lagi kami menunggu monorail. Monorail dari KL Sentral ke Coket. Kita mau pergi Coket, guys. Kita mau pergi Coket, menunggu monorail dari KL Sentral. Ini Mak Bujang dengan anak buah dia menunggu monorail juga nih. Yang baju kuning nih cucu saya nih. Monorail dari sana. Coket. Ini dari Coket tadi. Sampai dari KL Sentral, guys. Monorail dari KL Sentral. Dalam monorail Coket.
mula Malaysia ni dia kekurangan tenaga kerja. Itu je sebenarnya. Dulu pun sebelum merdeka pun tenaga kerja juga kan, ladang, sawit. Sampai sekarang pun masalah kerja juga. Masalah cuma dulu dia orang banyak ni apa bangla pun ada. Ya. Oh, sekarang bangla dah banyak bang. Yang dari profesional sampai ke bawahan banyak. Banyak bangla. Yang jadi datuk pun dah 7 orang lah sini. Zaman Najib dulu. Ya. 1.5 juta ambil buang kat Malaysia. Ejen-ejen buat duit dah. Dia dah belum sampai lagi kat sini. Orang 20,000. Permit dia dah keluar. Bukan seorang 20 buang. Seorang pekerja asing tu dia dapat 1,000. IC pun sama. Orang yang dapat IC palsu tak tahu. Seorang pekerja asing tu, menteri tu dapat ni 1,000. Seorang dapat 1,000. Kira lah dia belum sampai lagi, permit dia dah keluar sana bang. Permit dia dah keluar, dia belum mari lagi. Permit dah keluar. Dia dah bayar 1,000. Itu komisen dia 1,000 bang. Bukan bayar permit semua tu. Permit tu mungkin 8,000, 7,000 kan. Tengok bang, tengok dekat depan taman komplek, dekat ni Kota Raya, ramai dia. Not 10 Dah 10.